Ikan tadi lepas balik ke? Ikan apa? Ikan pasir tu. Pasir lepas. Okey. Lampu ambil. Ha. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, untuk video kali ni aku akan berkayak fishing and camping di Pulau Talang. Okey, rasanya dah sebulan lebih aku tak turun mancing. Bermula dari sebelum Raya Haji sampai hari ini. Okey, jadi hari ini aku berdua sahaja dengan rakan baru iaitu Man Jamal. Okey, rakan ni baru masuk dalam grup kayak fishing and camping. Jadi rasanya berdua je kot untuk hari ni. Okey, update cuaca untuk hari ni, alhamdulillah cuaca pagi ni cantik. Agak mendung sikit. Arus dan alun nampak macam okey. Sekarang ni dalam pukul 8.30 pagi. Sekarang ni aku baru nak buat turun kayak, kemas-kemas. Jadi kita jumpa di spot memancing. Okey. Ikan tadi lepas balik ke? Ikan apa? Ikan pasir tu. Pasir lepas. Okey. Lampu ambil. Ha. Saiz apa ni guys? Apa ni guys? Oh. Allah. Lucut apa ni? Lucut. Strike. Ikan apa ni? Oh. Alhamdulillah guys. Jenahak guys, alhamdulillah. First strike jenahak guys. Pakai jig. Kali ni aku pakai jig curut 20 gram. Okay guys, first strike jenahak guys. Alhamdulillah. Okay guys. Rakan aku abang Man Jamal, rod dia patah. Nampak hari ni kata hari dibuli lah. Aku kena buli tadi, pergi tak kembali. Ini kena buli sampai patah hati lah. Rod patah, hati pun patah. Tengok tu, patah dua rod dia. Rod pula baru beli, baru pakai 2 bulan. Itulah. Nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Hari ni hari dibuli oleh monster. Okey.
Strike, strike. Anak kerapu guys. Alhamdulillah, boleh lah. Anak kerapu guys. Strike guys, strike. Alhamdulillah guys, baji. Baji guys, baji. Okey guys, baji guys. Alhamdulillah besar. Okey, ada lawah malam ni. Strike, strike. Strike. Oh, jenahak kot. Kamu kata jenahak. Alhamdulillah guys, jenahak. Alhamdulillah. Okay guys, jenahak. Alhamdulillah. Saiz seorang makan. Okay. Strike, strike. Strike. Oh. Alhamdulillah guys. Jenahak guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Okay, jenahak guys. Rasanya dekat-dekat sekilo ni. Dalam 700-800 gram ni. Alhamdulillah. Okay. Okay guys, jam menunjukkan pukul 1 tengah hari. Jadi aku rasa cukup setakat ni dulu untuk sesi pagi ni. Alhamdulillah. Walaupun ada yang tadi terlucut. Memang dia belanja bunyi drag sahaja, pergi tak kembali. Okey, tetapi alhamdulillah ada juga jenahak aku dapat untuk pagi ni. Dengan baji. Baji aku rasa aku nak masak untuk malam ni. Untuk makan malam aku nak buat asam pedas baji. Okey, dan adalah jenahak hampir sekilo jugalah, dalam 700-800 gram. Untuk pagi ni bolehlah untuk dibawa pulang. Okey, jadi secara kesimpulannya untuk pagi ni alhamdulillah, cuaca pun cantik, ada rezeki. Okey, jadi aku mendarat dululah untuk makan dan solat di Pulau Talang. Okey. Strike, strike. Oh. Ui. Besar ni. Ui, besar. Bom.
Alhamdulillah guys, boron. Alhamdulillah. Boron guys, boron. Okay guys, boron. Alhamdulillah, aku rasa dalam sekilo ada ni, sekilo. Alhamdulillah. Okay, tengok. Okay. Okay guys, ini dalam sekilo ada ni. Okay, boron guys, boron. Mati hijau. Nampak mati hijau. Oh, mata dia hijau guys. Okay, Alhamdulillah. Okay guys, kalau mata dah kangkang macam ni, jangan pakai lah. Risiko. Kalau kena saiz besar ni, boleh terucut ni, nampak ni. Dia dah bengkok ke atas. Nampak? Okay. Nah, dan kalau tengok ni, okay, mata ni taji dia pun dah habis. Jadi kalau mata macam ni, tak boleh pakai lah. Kena buang. Orang kata jangan nak jimat sangat lah. Selalu tu terlucut selalunya masalah ni lah. Ni taji ni tak ada lah. Ni mata ni bengkok lah, kita tak perasan. Selalu terlucut lah. Tapi batu dengan ni boleh, fashion ni boleh pakai lagi lah. Kita ambil balik. Cuma mata ni kita kena tukar. Okay. Strike. Tak tahu apa, macam kerapu. Kerapu kot. Jenahak. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, jenahak guys. Okay guys, ikan aku yang kedua petang ni guys. Jenahak guys. Okay, saya sedap ni. Saya goreng. Okay. Strike. Oh, macam jenahak ni. Macam tu dia tarik tu. Oh, baji lagi guys. Baji. Alhamdulillah, baji lagi. Okay guys, baji lagi guys. Baji lagi. Okay. Okay guys, ini hasil untuk hari ni. Okay, aku dapat seekor kerapu dalam saiz kilo. Dan ni jenahak. Jenahak ni pun dalam 700-800 gram. Okay, nak kerapu dan juga baji lah. Baji ada dapat 2 ekor. Satu ni saiz besar, satu lagi kecil sikit. Okay, ini hasil mancing untuk hari ni. Okay, strike guys, strike. Oh, oh, alhamdulillah guys, jenahak. Alhamdulillah. Okay guys, jenahak makan petang guys. Pukul 6.45 minit petang. Alhamdulillah. Okay. Okay guys, untuk makan malam, okay, macam biasa, nasi. Okay, nasi macam biasa. Okay, air teh dan juga ni special punya. Okay, asam pedas. Okay, ni asam pedas
ikan baji. Ikan asam pedas ikan baji. Dan ikan goreng lah. Ikan goreng dalam tu. Okey, ni je. Simple-simple je. Okey. Itu je cara dia. Macam-macam. Ngam. Okey, ngam. Tak. Ikan goreng. Ikan, jom makan. Ikan asam pedas baji. Kerapu goreng. Okey, jom makan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk hari kedua ni aku dan rakan aku Abang Man Jamal, kami akan teruskan memancing di Pulau Talang. Aku dan rakan baru lepas makan. Hari ni sarapan pagi nasi goreng dengan telur goreng je. Okey, dengan air TO. Jadi cuaca pada pagi ini alhamdulillah cantik. Cuma angin agak kuat sikit lah angin. Tapi rasanya boleh mancing lagi. Jadi kita tengoklah rezeki kita pada hari ni macam mana. Semalam alhamdulillah lauk untuk dibawa pulang ada dah. Kira ada gaji lah semalam. Jadi hari ni kita tengok macam mana. Okey. Strike ya, strike. Oh, ikan pasir guys. Ikan pasir. Alhamdulillah, bolehlah saya ni. Saya sedap. Strike ya, strike. Ikan baru nak makan. Oh, gerut-gerut. Gerut-gerut guys. Alhamdulillah. Gerut-gerut. Makan micro jig guys, micro jig. Okey. Gerut-gerut guys. Aku pakai jig dengan sotong gurita. Strike ya, strike. Oh, anak kerapu guys. Anak kerapu. Okey sangat. Kita balik lah. Okey, kita balik. Bye. Strike ya, strike. Mana ada kecil tu. Mana kecil ha. Anak kerapu je. Anak kerapu. Okay guys, anak kerapu makan jig tong. Okay. Ikan apa ni guys? Ikan.
Jangan bolos. Bolos guys, bolos. Hop. Anak kerapu lagi guys, anak kerapu guys. Sah ni, balik lah. Kecil sangat. Okay, bye. Okay guys, jam menunjukkan pukul 12.30 hari. Aku dah sampai Sungai Batu. Untuk hari kedua ni hasil tak berapa nak ada. Dapat anak gerut-gerut dengan anak kerapu je. Tapi alhamdulillah semalam dah ada hasil. Okey. Jadi aku rasa setakat ni dulu video untuk kali ni. Kepada rakan-rakan yang sudi menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. 7, 3 Cheerio. Bye-bye.